Satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab kerana saya lihat ia merupakan satu cubaan untuk mengganggu tugas petugas-petugas pilihan raya. Ini adalah satu keadaan sikap paranoid, ya, yang ditunjukkan oleh mereka, dan saya melihat juga ia sebagai satu cubaan di peringkat terakhir untuk meraih undi simpati, supaya rakyat bersimpati dengan mereka dengan menuduh seolah-olah akan berlaku penipuan kepada undi-undi yang telah pun dibuat sewaktu pengundian awal di TLDM. Sedangkan apa yang berlaku sebenarnya adalah persiapan pihak SPR untuk 5 hari bulan ini. Maksud kertas-kertas undi untuk 5 hari bulan, ya. Dan saya mohon supaya pihak SPR perlu perjelaskan, kerana ia akan membawa implikasi yang tidak baik, seolah-olah dia ingin menggambarkan kepada rakyat, mereka ingin menggambarkan kepada rakyat seolah-olah pihak Barisan Nasional, pihak polis dan juga pihak SPR berkomplot untuk membuat penipuan dalam kertas undi. Dan ini satu tuduhan yang serius yang saya tidak boleh biarkan begitu saja, ya. Dan saya mendesak supaya SPR perlu mengambil tindakan-tindakan, kerana saya dipahamkan beliau telah membuat laporan polis. Maka kita minta juga kepada pihak yang bertanggungjawab membuat siasatan, kerana ini satu tuduhan yang sangat-sangat serius. Saya tidak mahu Barisan Nasional terpalit, ya. Dan saya tahu apa matlamat mereka sebenarnya. Matlamat mereka ialah untuk memastikan supaya rakyat bersimpati dengan mereka, sedangkan yang berlaku tidak begitu. Yang berlaku sebenarnya adalah proses pada 5 hari bulan, di mana kertas-kertas undi untuk 5 hari bulan, ya. Dan mereka seolah-olah nak menggambarkan bahawa yang berlaku di TLDM itu orang nak buat keluar, nak buat lari, ya. They try to to bring all the votes, to confiscate and probably to run away with all the bosses, so that mungkin ada akan berlaku ditukar dan sebagainya.